Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati barisan hakim yang arif lagi bijaksana, yang saya kasihi guru-guru pembimbing yang menjadi pita ilmu, rakan-rakan peserta yang penuh keberanian, serta hadirin yang budiman. Nama saya ialah Nonisa Nazla binti Zulkifli. Tajuk yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah Generasi Madani terkait STEM terajui kerjaya bertaraf global. Hadirin sekalian, siapakah generasi Madani? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, generasi Madani ialah generasi yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Generasi Madani juga generasi yang beradab, berakhlak, berintegriti dan mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks tajuk kita pada hari ini, generasi Madani merujuk pada generasi yang peka dan berdaya saing menggunakan ilmu STEM untuk mencapai kejayaan dalam konteks global. Apakah pula yang dimaksudkan dengan STEM? STEM merujuk kepada bidang-bidang akademik yang berfokus pada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Kombinasi empat disiplin ini membentuk asas bagi pelbagai inovasi dan penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian. Rakan-rakan hadirin sekarang sudah pasti jelas tentang generasi Madani dan STEM. Namun, bagaimana yang dikatakan generasi Madani terkait STEM terajui kerjaya bertaraf global? Sepenuh hari WSE yang STEM Expo yang telah berlangsung di sekolah saya baru-baru ini, pihak sekolah telah mengadakan program pameran robotik yang mempamerkan hasil ciptaan dan inovasi rakan-rakan di sekolah saya. Robot yang di dalam gambar ini merupakan salah satu hasil ciptaan yang menarik perhatian saya. Sepanjang pameran ini berlangsung, saya melihat pelbagai jenis robot yang dihasilkan dengan menggunakan kreativiti, kemahiran dan pengetahuan dalam bidang STEM. Rakan-rakan juga begitu teruja untuk menerangkan fungsi serta cara robot yang mereka hasilkan beroperasi. Saya sendiri begitu teruja dan kagum melihat pelbagai inovasi robotik yang dipamerkan. Pameran ini bukan sahaja menarik dan menyeronokkan, malah memberi peluang kepada kami untuk melihat bagaimana ilmu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM untuk diaplikasikan dan menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Tapi apa kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini? Inilah yang membuktikan bahawa kami, generasi Madani, sudah bersedia untuk menerokai STEM. Apabila melihat robot-robot ciptaan rakan-rakan bergerak dan berfungsi dengan hebat, di situlah kami mula yakin dan membina impian bahawa satu hari nanti, dengan penguasaan STEM yang kukuh, kami mampu mencipta inovasi, menguasai teknologi dan merajui kejayaan bertaraf global. Hadirin yang budiman, STEM mampu melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi serta berfikiran kreatif, inovatif agar dapat mengaplikasikan konsep STEM untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Pendidikan STEM menyediakan peluang pekerjaan untuk pelajar dalam bidang teknologi, kejuruteraan, sains komputer dan matematik agar negara terus berkembang menjadi negara yang maju. Bak kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Banyak anak Malaysia yang berjaya dalam bidang STEM di peringkat antarabangsa seperti Dr. Sarina Nik Zainal merupakan penerima pingat dari The Royal Society Akademik Sains Kebangsaan UK yang mempromosi, mengiktiraf dan menghargai sumbangan cemerlang dalam bidang sains. Bidang STEM semakin berkembang pesat menawarkan banyak peluang dalam bidang teknologi, perubatan dan kejuruteraan. Kejayaan dalam sektor ini menjanjikan gaji yang kompetitif dan peluang untuk menyumbang kepada inovasi global. Jadi, generasi Madani tidak boleh berlengah lagi, kita tidak boleh ketinggalan dan kita perlu berusaha merebut peluang yang ada untuk kehidupan yang lebih bermakna dan membawa Malaysia setara dengan negara-negara maju yang lain. Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan yang membawa maksud. Dengan usaha yang berterusan, seseorang itu dapat mencapai kejayaannya.
Kesimpulannya, inovasi dalam pendidikan kerjaya STEM tidak hanya meningkatkan pengetahuan pelajar tetapi juga membentuk karakter dan kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang penuh cabaran dan bersaing di peringkat global. Dengan pendekatan ini, kita dapat mencipta generasi madani yang beretika, berdaya saing dan siap untuk menyumbang kepada masyarakat. Ayuh, mari kita bangkit, mari kita teroka dunia STEM, mari kita pimpin dunia dengan ilmu nilai semangat madani. Akhir kata, saya ingin mengungkapkan serangkap pantun. Bunga melur harum mewangi, mekar berkembang di tepi titi. Sampai di sini bicara diberi, moga berjumpa di lain hari. Sekian, terima kasih.